Gulai kaya makan dengan nasi panas-panas. Ada ulat timun, sambal belacan. Ni aku molek saya awak deh. Tengok cara Kak Ana memasak deh. Ni simple lah sebab Kak Ana memasak behe-behe gapoh ada je lah. Tak cukup lekat lah kita sebenarnya. Bendi tak ada, tomato tak ada. Tapi tak apalah kita buat deh. Okey, mula-mula tu kita tumis lah behe tumbuk bawang putih halia, bawang merah. Kita tumis biar sedikit garing lah. Sedikit kekuningnya barulah kita masuk rempah kari. Lepas tu Kak Ana masuk serbuk cili sikit supaya gula kita nanti nampak merah. Ada orang panggil gula bagi Kelantan panggil gula ikan. Ada orang panggil kari. Tapi tak apa deh, kita panggil gapo pun jadi serupa je rasa dia. Gula dengan kari ni lebih kurang je. Okay, kita tumis sampai pecah minyak si awak deh. Bila dah pecah minyak tu, kita nampak comel kalah tu, kita buh sate. Tapi sate kadang mu cair sikit hari ni. Tapi tak apa, kita buat dia duk. Cair ke, pekat ke, ikut selera kita. Lepas tu kita buh nisel lah, lebih kurang besar ibu jari tu. Jangan banyak sangat, takut manis. Lepas tu kadang mu bubuh ikan ayah, kadang mu rebus tu. Ataupun kukuh orang panggil. Lepas buh ikan ayah kukuh tu, buh lah garam perasa sikit. Ikut cita rasa dia. Kadang mu tak ada lah banyak perasa sebab kita seimbangkan dengan gula melaka ataupun nisel tadi. Masuk dah si awak. Sementara je ke gula kari ni si awak weh. Jangan lupa lah kita makan dengan nasi panas-panas. Kita buh sambal belacan, makan dengan ulat timun. Nyakut molek si awak weh. Terang buat deh. Ni gulai ikan ayah ataupun ikan tongkol. Selamat mencuba si awak.